Saya adalah daya graviti. Saya mampu menarik objek ke pusat bumi. Seperti ini. Saya adalah daya geseran. Saya mampu menentang arah gerakan objek. Ya, saya juga mampu memberhentikan gerakan objek. Ya. Saya adalah daya magnet. Daya yang mampu menarik dan menolak dua magnet yang berlainan. Saya juga mampu menarik dan menolak kesemua bahan magnet seperti tarik, tertolak. Oh, hey, siapa awak? Saya adalah daya elektrostatik. Apa itu daya elektrostatik? Daya elektrostatik ialah daya tarikan dan tolakan antara cas pada dua permukaan objek. Tak faham lah. Boleh tunjuk contoh? Boleh. Tadi kamu yang tanya kan? Ya, saya. Okey, bolehkah saya guna rambut kamu sebagai contoh? Okey. Boleh? Okey, jadi apabila balon digosok pada rambut, cas-cas negatif pada rambut akan berpindah kepada balon. Jadi, balon yang bercas negatif akan menarik rambut yang bercas positif. Jadi sekarang ni cas-cas negatif pada rambut sedang berpindah kepada balon. Dan apabila saya siap, balon akan menarik rambut yang bercas positif. Ya, lah untuk terangkat. Aku nak. Oh, jadi awak daya, saya daya, dia juga daya. Daya graviti adalah hasil daripada daya tarikan. Cuba kau bayangkan, kalau tak ada daya graviti, semua objek akan terapung di udara. Jadi, durian tak dapat nak tumbuh lagi. Alah, tak dapat dah kita nak makan durian lepas ni. Betul? Weh, kawan-kawan. Ya. Tak tahu tak kalau tanpa daya geseran, objek yang bergerak akan sentiasa bergerak. Tanpa daya geseran juga, kereta akan tergelincir daripada landasannya. Betul. Dan daya magnet pula, tanpa daya magnet, kompas tidak akan berfungsi. Jadi, tak dapatlah kita nak berkemah dah lepas ni. Alah. Daya elektrostatik hasil daripada tarikan dan tolakan. Kalau tiada daya elektrostatik, tiadalah kejadian kilat. Okey. Kesimpulannya, daya amat penting dalam kehidupan seharian. Walaupun kita tidak dapat melihat daya, tapi kita boleh melihat kesan daya. Cok. Daya itu apa? Daya ialah tarikan dan tolakan. Jom kita nyanyi. Jom. Esok. 1, 2, 3. Daya tak dapat disentuh, tak dapat didengar, Tapi dapat lihat kesannya. Daya boleh ubah bentuk, ubah kedudukan dan ubah arah gerakan. Kesan daya disebabkan akibat tindakan, tarikan dan juga tolakan. Kesan daya disebabkan akibat tindakan, tarikan dan juga tolakan. Itulah daya. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Dan juga komen down di bawah.